Video ni aku nak sentuh bahagian ataupun part yang sensitif sikit. Jangan mudah terasa. And khas untuk orang lelaki je. Okay, perempuan tolong skip video ni. Tolong sangat-sangat skip video ni. Jangan tengok, okay. Kalau degil sangat kau dah tengok dah pun video ni sampai habis, tolong jangan komen. Tolong jangan interact pun dengan video ni, okay. Khas untuk orang lelaki je. Man to man, brother to brother. Aku nak tanya, okay. And bukan aku marah, aku just nak tanya, okay. Aku tak tahu ni kelakar ke apa kan. Okay, semua perempuan dah belak. Ada lelaki je kat dalam ni. Okay, aku nak tanya, korang tak potong ke? Korang tak dekat bahagian tu korang tak potong ke? Sebab sampai gugur masalahnya. Setiap kali aku masuk toilet kan, aku nak kencing, akan ada dekat situ ada bulu-bulu korang tu. Dah macam apa dah? Kau tak percaya? Tengok Ni ada. Ni tak ada. Ni ada. Ni ada. Yang ni ada. Yang ni pun ada. Semua ada. Kenapa? Okay, aku tahu benda ni pilihan masing-masing kan. Suka hati akulah. Aku nak buat bonsai. Aku nak simpan. Kan? Okay, terpulang korang nak lilit ke, nak jalin ke, nak simpan ke, terpulang. Tapi kenapa sampai gugur? Dah macam ada klimomo ke kan? Jadi, tahu pilihan korang, asalkan kau tak kacau aku sudah kan. Tapi dia, kalau dekat toilet sendiri tak apa. Ni toilet, public toilet kan. Bila public toilet tu kita dapat tengok lah kan. Elok je aku nak membuang kan. Tengok-tengok, alamak. Curious sebab benda tu boleh gugur juga. Biasa aku rambut panjang. Kalau aku rambut panjang, okay, biasa rambut je lah yang gugur kan. Rambut kepala. Rambut lain tu aku tak tahulah dia boleh gugur ke tak sebab aku tak pernah panjang. So aku tak tahu kan. Dah lah. Terpulang sama macam aku cakap tadi. Aku bukan nak suruh korang pendekkan ke apa ke, tapi